Kena kencing beli kereta. Biasa dengar tak bang, orang kena kencing beli kereta buat kiraan ni. Ni banyak sangat berlaku dekat Mudah lah. Mudah ke online ke kali siapa. Ni banyak sangat berlaku. Saya nak dedahkan kaki kencing jual kereta ni. Jadi itulah orang kata suruh beli dengan orang semayang. Kau tak nak. Jadi itu orang salahnya. Kan? Kita tengok sini. Banyaknya orang kita lah banyak kena kencing. Aku tak faham betul lah dia ni. Sekarang ni kita buat kiraan secara jelas macam mana orang nak kencing jual beli kereta. Dia akan kencing pertama sekali, dia akan tipu buat rebate ni. Rebate ni dia boleh claim RM20,000, RM40,000, RM60,000. Suka hati dia je nak claim kan. Sekarang ni tengok ni Honda CR-V bulan 5, bulan Mei 2025. Saya kira macam mana diorang nak tipu awak. Macam mana nak cara nak detect. Okey, senang je. Pertama sekali tuan kena ada item ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai. Kena mesti ada, wajib ada item ni. Lepas tu kena susun item kiraan Honda CR-V V-Spec bulan 5 2025. Harga betul. Harga macam ni dah. Kan V-Spec. Insurans lebih kurang lah dia kira. Tapi kena tambah dua-dua ni total. Kena buat formula macam ni. Kalau tak ada buat formula, dia suka hati akan kencing kau. Ikut WhatsApp dia tepek je. Lepas tu kau pun tak tahu blur kan. Kau sebab apa? Kau cuma concentrate pada rebate saja. Kau tak buat formula kiraan. Dia punya amount tak tally. Tengok sini. Rebate saya bagi RM8,000, saya bagi extra lagi RM5,000. Ada yang ni 8, RM13,000. Ada yang bagi sampai RM20, RM25,000. Tapi monthly lagi tinggi dia saya. Sebab apa? Dia kencing kau buat rebate. Rebate dia manipulate. Sebab awak tak buat formula. Bila awak dah tahu rebate, harga on the road, tolak dengan rebate sini. Ini kiraan dia. Harga tambah insurans, total. Lepas tu kena buat formula. Wajib buat formula ni bang. Okey, tolak rebate HQ, tolak rebate extra kita bagi. Dapatlah harga on the road. Ini dia. Wajib. Kalau tak ada formula ni, main tepek je WhatsApp. Jahanam. Memang kau kena kencing. Confirm. Okey, lepas tu tengok. Ni harga on the road after tolak semua rebate. Okey, lepas tu loan berapa? Loan amount awak kena tahu berapa. Loan amount berapa, tolak harga setelah on the road item nombor 6 ya. On the road setelah tolak rebate semua. Loan amount, tolak yang ni. Mesti down payment dia mesti tally ni. Ni formula ni, bukan main letak je kan. Setengah WhatsApp dia main letak sebab tu dia boleh kencing awak. Suka hati dia. Lepas tu berapa amount dia, 168,400 loan. Interest berapa? Ni kiraan dia daripada sistem Excel nampak. Ada yang loan amount lain, interest lain. Lain macam je, monthly lagi tinggi. Open dia tak bagi awak rebate, dia buat magic, dia buat WhatsApp je kat awak. Banyak berlaku dekat Mudah banyak. Saya tengok. Aku tak naklah cakap assessment bangsa mana tapi banyak benda tu berlaku kan. So dia kata rebate lagi tinggi dari kita tapi monthly dia pula lagi tinggi dari kita. Amount dia lagi tinggi, lepas tu interest tak apa-apa. Dia main letak je. Tu banyak kena kencing bang. That's why kalau awak nak beli kereta, awak kena ada formula ni. Harga insurans, tambah insurans, total, tolak rebate HQ Honda ke apa, lepas tolak rebate extra, dapat on the road price. Inilah formula dia. Buat formula, buat kiraan kertas. Lepas tu pula loan berapa. Bila loan berapa, tolak harga on the road tadi, inilah down payment dia. Ada formula dia. Ni tolak yang ni. On the road, tolak harga loan kan berapa, lepas tu dapatlah down payment. Betul tak? Itulah cara dia. Kena kiraan, kena buat kira. Ada formula dia. Lepas tu, yang ni pula loan dia 2.3%, kira pula berapa. Ni dia monthly payment semua. Jadi item ni tu tak, nombor 12 kena tahu, nombor 6 ni kena tahu berapa tu, nombor 7 down payment berapa. Ni kena tambah tolak ni. Dia tambah sini, tolak sini dapat on the road. Lepas tu nombor 6 ni on the road, tolak pula loan ni, dapatlah down payment. Mesti matching harga dia. Lepas tu loan ni amount ni kan nombor 8 ni interest rate, lepas tu dapat si monthly payment. Mesti matching ni baru boleh buat comparison. Ada yang macam kena kencing. Aku tanya, aku punya rebate RM13,000. Dia punya rebate, customer ni, salesman ni boleh bagi RM40,000 bang. Tengok pasal monthly lagi tinggi. Kau tak kira, memang kena kencing lah. Jadi nasihat saya, janganlah kena kencing, kena tipu. Banyak berlaku dekat Mudah, Kalis, online. Banyak sangat berlaku. Terlalu banyak. Saya banyak sangat come across. Kan? Yang kena kencing tu bukannya orang tak apa nak cerdik. Cerdik-cerdik tu lecturer lah, admin lah, AZ lah, engineer lah, banyak kencing lah. Aku tak faham lah ni. Benda simple calculation pun tak boleh buat. Okey, itu saja saya. InsyaAllah. Dengan Mak Auto, kalau ada apa tak faham, beritahu saya. Tengok formula betul-betul. Follow saya dekat live TikTok ke, ataupun dekat live mana-mana, follow saya. Okey, itu saja. Komen bawah ni kita apa nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak tuan-tuan yang kena kencing sebelum ni? Boleh komen kat bawah ni, kita cerita. Alright? Right.